Masalah ini dah buat ramai orang buang TV mereka dengan sia-sia. Orang bawa ke banyak kedai servis, tak ada yang nak baiki. Yang nak baiki pun charge harga sampai rasa lebih baik beli TV baru. Tapi jangan buat keputusan dulu, tengok video ni sampai habis sebab aku nak tunjuk satu cara yang hampir semua orang tak tahu. Jom kita mulakan. Pertama, hidupkan TV korang. Lepas tu, ambil kabel USB. Kabel yang sama korang guna untuk cas handphone. Sambungkan kabel tu ke port USB TV dan hujung satu lagi ke handphone korang. Lepas tu senang je. Buka browser, cari Tech One Diecast dan pergi ke hasil pertama tu. Pergi ke 3 garisan tu dan pilih pilihan hiburan. Korang akan jumpa cara nak baiki kerosakan TV terus dari rumah dengan aplikasi ni. Bila aplikasi dah terbuka, tekan mulakan diagnosis. Lepas tu, pilih kerosakan yang TV korang tunjukkan. Semua jenis kerosakan ada kat sini. Lihat dengan teliti dan pilih mengikut masalah TV anda. Selepas memilih kerosakan, ketuk teruskan. Sekarang anda perlu maklumkan jenama TV anda. Kemudian ketuk teruskan. Sekarang anda perlu maklumkan kod model TV anda. Kod ini boleh didapati di bahagian belakang TV anda. Selepas dipilih, ketuk teruskan. Sekarang pilih saiz inci TV anda. Dalam kes saya, ia adalah 32 inci. Ketuk teruskan. Sekarang tunggu aplikasi membuat diagnosis. Diagnosis telah selesai. Ketuk baiki TV dan tunggu beberapa minit. Siap, pembaikan telah selesai. Sekarang matikan TV anda dan hidupkan semula. Siap. Sekarang anda akan nampak kerosakan TV anda telah diperbaiki. Suka tips ini? Like, komen dan kongsi dengan kawan-kawan anda.